So ni stiker 3D UV patch. Kita nak test dekat baju Kita test dekat baju. Nampak? Ni 3D UV patch. Okay. So kita akan tampal, tempelkan dia dekat baju PT, tengok. Alright, let's go. So ni baju PT. Kemudian yang ni kita tempelkan dekat sini. Macam kita tengok on ke tak on. Alright, itu setrika. Kita akan iron on ke dia. Alright. Okay guys, dah hijau. So dah panas. Kita nak lekat macam. Okay, pastikan kita iron sikit. Lepas tu sudah panas. Letak sini aku macam. Okay, sinilah. Okay, air dia. Okay guys, dia sudah lekat. Okay, kalau macam ni dia dah lekat dah. So jadilah 3D UV patch. Nampak dia sudah lekat. Apa macam? Sila komen. Okay, thank you.